Yes. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Minggu ini santapan juara akan menyelami kegigihan Zaidatul Husniah Zulkifli, Ratu Pelari Pecut Negara yang telah mencatatkan nama dalam arena sukan antarabangsa. Bulan Ramadan antara cabaran yang dihadapi atlet dalam mengekalkan prestasi dan stamina. Sama-sama kita mendalami pemakanan Zaidatul untuk mengekalkan tenaga. Assalamualaikum Zaidatul. Waalaikumsalam. Dalam santapan juara, atlet akan membeli bahan dan chef akan memasak menu berkhasiat yang dibeli oleh atlet. Tapi sebelum itu saya nak tanya, apakah bahan-bahan yang mesti ada setiap kali adik menyediakan hidangan berbuka? Kalau hidangan berbuka ni sudah tentunya kurma mesti ada. Kurma satu. Roti john. Itu favourite adik sebelum adik ke latihan malam. Tapi adik akan ambil sedikit saja sebab adik tak nak beratlah masa latihan di malam hari. Dan juga adik akan ambil sup lah. Okey, habis. Itu saja. Okey adik, soalan seterusnya, apakah perubahan ketara yang adik rasakan bila menjaga pemakanan semasa bulan puasa? Macam adik, metabolisme sangat tinggi tau adik. Berat badan adik akan menurun. Jadi untuk adik tambahkan balik berat badan adik yang ideal, adik akan ambil makanan yang berat balik selepas adik latihan. Contoh nasi, ayam, yang dalam kuantiti yang banyak lah untuk adik menambah baliklah berat badan adik yang sedia ada. Jadi apa kata adik, kita kongsikan makanan pilihan yang berkhasiat. Jom. Jom Adin. Jom. Yang tu dah kitchen lah. Nanti kitchen. Nanti dapur beli itu barang, apa makan buka puasa. Ini masak. Ini kadang kawan kadang Adi, kita dah jumpa lah Adi. Kawan kedai. Ya, belas kawan. Ya, betul. Dia bukan dia punya kedai. Ini dia beli barang. Ini kawan Jom kita ke sana. Jom. Dia mau masak, dia atlet. Saya pun atlet. Saya pun market. Saya pun atlet. Dia tak tahu kan, saya Malaysia atlet. Adi, telur ni pun bagus tau untuk atlet tau. Selalu kita akan makan time sarapan kan? Saya pun selalu makan. Telur. Okey. Jadi mana garamnya? Oh, tu garamnya. Okay, kita ke sana. Okey, jom. Jom. Shopping lah. Okey. Bawang tengah. Terusnya kita cari serai lah. Serai ada kat depan. Okey, jom. Serai, kita ambil satu. Oh, ada daun pudina juga. Yelah. Kalau Daun saya tu lima sudah bagus biasa tau tidur. untuk kalau kita bacur dalam teh. Oh. Boleh lah, kita ambil dah sekali. Lain orang Tak ada, Apa Adik. ikan dia? Adik. Ikan Tak, tepi ni. adik sangat suka dengan ikan tenggiri ni. Kenapa? Dia memang padat and kaya dengan omega tau. Lepas tu kalau dia masak dengan kari tu, gulai tu, macam ni Memang Adik. sedap, eh? Memang sedap Adik. Okey, lepas tu Adik. Ini puasa habis lah. Ini puasa habis lah. Sekarang ni kita dah tahu rahsia adik untuk mengekalkan tahap kecergasan semasa berpuasa. Moga perkongsian tadi memberi inspirasi kepada anda di luar sana yang ingin mengekalkan gaya hidup sihat dan aktif di bulan Ramadan. Selepas ini, kita serahkan kepada Chef Anis Nabila untuk menyediakan hidangan daripada ramuan yang dibeli ini. Teruskan bersama santapan juara selepas ini. Apa beri? Ini regar ni lain orang kasi ya. Ni kawan ke? Hai, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi dalam Santapan Juara. Ni, Zaidatul baru bagi kat saya beg dia beli bahan-bahan. Kita nak tengoklah apa yang dia beli. Ini saya suka. Quinoa, ayam. Kita
kita ada juga bunga kantan, serai. Kenapa? Okey, saya dah tahu dah. Sekarang kita lain orang Mari, ini orang besar. Baik, terima kasih bersama saya Adli Golden Boy dalam Santapan Juara. Kita masih lagi bersama Zaidatul Husnia atau lebih dikenali sebagai adik Ratu Pelari Pecut Negara. Apa khabar adik? Alhamdulillah baik. Jadi saya nak tanya, bagaimana adik mula menceburi sukan larian pecut ni? Adik mula menceburi dalam bidang pecut ni melalui ayah lah. Ayah yang banyak mendorong adik sampai ke tahap ni lah. Adik rasa kalau tanpa ayah mungkin adik takkan berada dekat sini lah. Okey, faham. Jadi sokongan ayah tu amat penting juga dalam perjalanan kerjaya adik kan? Jadi adik, sebagai seorang atlet, apakah cabaran terbesar pada awal kerjaya adik? Cabaran yang adik rasa besar mungkin dari segi adik nak seimbangkan pelajaran dan juga sukan lah. Sebab bukan mudah nak menjadi seorang pelajar dan juga seorang atlet. Adik rasa yang itulah pengorbanan yang adik amat besar lah yang adik pernah korbankan. Resepi kali ini saya nak buat nasi kerabu tapi kita tak menggunakan beras, kita menggunakan quinoa. Apa itu quinoa? Quinoa sebenarnya adalah sejenis karbohidrat yang kaya dengan protein dan juga fiber. Ia adalah salah satu karbohidrat yang terbaik kalau kita nak membina otot. Okey, cara-caranya sangat mudah. Kita rebuskan air bersama dengan serai, daun pandan. Sedikit halia bersama dengan bunga talang yang telah direndam dengan air panas lebih kurang 10 minit. Lepas dia dah mula mendidih, kita boleh masukkan quinoa kita dan rebuskan sehingga kembang dan air kering sepenuhnya. Jadi adik, bagaimana adik menghadapi tekanan? Yelah, sebagai seorang atlet, kita mesti akan merasai tekanan ketika sewaktu bertanding maupun sebelum bertanding, betul tak? Jadi bagaimana adik menghadapi tekanan dan sentiasa memberikan yang terbaik? Sebenarnya untuk seseorang atlet ni, kita tak pernah lari lah daripada ada rasa tekanan tu. Untuk adik nak hindari daripada tekanan tu, adik suka banyak mendengar lagu supaya hilang tekanan tu lah sebelum adik nak lumba lari. Seperti mana atlet-atlet lain juga, mereka ada cara tersendiri untuk meredakan tekanan mereka sebelum tanding, betul kan? Ini soalan memang soalan yang istimewa untuk adik. Adik pernah memecahkan rekod kebangsaan. Apakah perasaan adik pada ketika itu? Perasaan tu sudah tentunya adik gembira, tambah pula sedih. Sebab sebelum ni adik pernah berjaya memecahkan rekod pada tahun 2017. 2 kali adik pernah berjaya. Yang pertama 11.36 tapi tidak diiktiraf kerana bantuan angin. Kali kedua seminggu lepas tu adik berjaya juga memecahkan rekod tersebut dengan catatan masa 11.45 tapi juga tidak berjaya sebabnya ada masalah teknikal dekat pertandingan tersebut dan akhirnya adik berjaya juga pada tahun 2023 iaitu dengan catatan masa 11.49 lah. Itu diiktiraf, bukan saja diiktiraf oleh persatuan tapi diiktiraf oleh World Athletics juga. Oh, sangat hebat. Cabaran yang dilalui oleh adik 3 kali memecahkan rekod dan kali yang ketiga baru diiktiraf kan? Ya, betul. Untuk ayam grill ataupun ayam panggang saya fokuskan lebih kepada resepi yang tinggi dengan protein. Jadi saya gunakan ayam bahagian dada tanpa kulit di mana saya telah kelar-kelarkan dan saya perapkan dengan beberapa bahan-bahan segar yang berkhasiat.
selama 20 minit, kemudian grillkan di atas kuali lepe di atas api sehingga masak. Sajian ini bukan saja sesuai dihidangkan dengan quinoa kerabu, boleh juga disajikan dengan nasi, roti dan macam-macam lagi. Grill ya. Ini taruh plastik ya. Ini plastik semua. Okey, saya tengah grillkan ayam saya. Kita nak masak dia lebih kurang 4 minit pada setiap bahagian. Dan ayam grill ni kita boleh sajikan dengan apa sahaja hidangan sampingan. Nasi, roti, quinoa, dan kita boleh simpankan ayam yang telah digrill dalam peti sejuk lebih kurang 1 minggu, dan dalam peti beku simpankan ayam yang telah diperap lebih kurang 1 bulan. Okay, ayam saya dah masak. Saya nak masak sambal kelapa sekarang. Apakah yang membuatkan adik untuk terus maju walaupun berdepan pelbagai cabaran? Sebenarnya adik tanamkan minatlah yang mendalam dekat sukan olahraga ni. Sebab tu hingga hari ini adik rasa adik yang paling berusia lah dalam sukan olahraga ni. Jadi adik nak memberikan contoh yang terbaik lah untuk junior-junior adik yang baru nak meningkat naik. Jadi minat itulah yang adik tanam sampai sekarang, sampai adik tak bosan-bosan lah bila berlatih. Jadi itulah dia, orang kata umur tu sekadar angka, betul tak? Betul. Paling penting sekali konsisten dan juga disiplin untuk terus maju kan. Betul. Jadi adik, apakah pengajaran yang paling berharga sebagai seorang atlet ni? Pengajaran yang paling berharga yang adik pernah alami dalam bidang sukan ni, mungkin adik pernah mengalami kecederaan dalam sukan. Sebab masa tu mungkin adik tak bersedia untuk berlatih, tapi adik lakukan juga. Sepatutnya adik perlu berehat dulu supaya benda tersebut tak berlaku. Okey, boleh saya tahu adik mengalami kecederaan yang macam mana tu? Dan berapa lama masa untuk pulih daripada kecederaan tu? Kecederaan yang adik alami lututlah ACL masa tu. So adik terpaksa berehat selama setahun untuk menjalani fisio dan juga rehab lah. Sebagai seorang atlet ni kan, perjalanan karier ni mempunyai pelbagai cabaran dan dugaan sepanjang bergelar atlet. Jadi ini mungkin menjadi tonik semangat dan motivasi kepada adik untuk terus berjaya. Untuk sambal kelapa, saya gunakan serai, bawang merah, cili padi, dan kita nak kisarkan sehingga lumat. Saya akan tumiskan bahan-bahan yang telah dikisar tanpa minyak sehingga kering. Masukkan kelapa parut dan juga isi ikan tenggiri yang telah direbus. Kita nak gaulkan sehingga kesemuanya kering. Masukkan sedikit garam dan juga sedikit gula jika perlu. Dan kita boleh hidangkan bersama dengan quinoa kerabu dan juga ayam grill tadi. Seperti biasa, kita memberi peluang kepada penonton untuk bertanyakan soalan melalui media sosial Santapan Juara. Minggu ini soalan daripada peminat adik sendiri, iaitu Irene Sofia, yang ingin bertanyakan, apakah nasihat kepada atlet wanita yang berusaha mengejar impian sambil menguruskan keluarga? Pesanan adik kepada atlet wanita yang berusaha mengejar impian sambil menguruskan rumah tangga ni, sudah tentunya adik seimbangkan rumah tangga dan juga menjadi seorang atlet lah. Masa tu amat penting lah untuk adik nak bahagikan masa dengan keluarga dan juga career adik. Family pun kita utamakan, bukan saja dekat career kita je, tapi kita kena pentingkan kepada keluarga jugalah, supaya benda tu menjadi disiplin dirilah untuk kita. Yang paling penting sekali motivasi juga. Ya, betul. Sebab tanpa family juga mungkin kita takkan berada dekat sini.
sambal kelapa kita dah kering. Nak biarkan dia sejuk sedikit. Kemudian kita boleh campurkan dia dengan sayur-sayuran ataupun kerabu kita. Inilah dia quinoa kerabu saya ala-ala nasi kerabu yang kaya dengan protein. Quinoa kerabu, kerabu sambal kelapa, ayam grill yang sihat. Adik, hari ini apakah regangan ataupun warm up yang adik nak tunjukkan kepada penonton di luar sana? Boleh kongsikan sedikit? Okey, ini adalah salah satu renggangan. Kami menggunakan hederlah pagar sebelum kami memulakan latihan. Kalau penonton dekat rumah, kita boleh gantikan dengan kerusi, lepas tu dinding dengan cara goyangkan. Buat dalam 10 kali supaya ini dia boleh elakkan daripada kecederaan hamstring lah, bahagian paha. Bahagian tepi pula sampai ke atas lah supaya rasa kat bahagian hamstring tu. Duanya Okey, letak kaki di bahagian atas. kepokkan dia. Okey. Tinggi ya. Rasa tak? Rasa. Kalau dah rasa boleh macam rendahkan. macam terlalu ni sangat kan, boleh adjust ketinggian. Okey. Itu gunanya. Okey, dan seterusnya ini memang Adi betul-betul akan rasa kat bahagian hamstring lah. Okey. So, tarik. Tukar. Okey. Lepas tu kita tukar Yes. kaki kiri pula. Betul. Okey. Seterusnya, mudah je. Duduk macam biasa. Tarik je macam biasa. Okey. Tapi pastikan tarik dengan betul lah. Okey. Okey, rasa. Kaki pun dah sedia. Betul Adi. Tengok adik tengok pun Adi dah macam semangat sangat dah nak berlari dengan adik. Saya tak sabar nak berlumba dengan adik ni. Okey. Apakah perkara pertama yang terlintas dalam fikiran Zaidatul semasa di garisan permulaan sebelum pertandingan? Nak menang dan dalam pada masa yang sama nak melakukan catatan masa yang terbaik lah. Jika Zaidatul boleh pilih satu lagu untuk dimainkan sebelum setiap perlumbaan, lagu apa yang akan dipilih? Lagu kegemaran Zaidatul yang pertama adalah Faizal Tahir, Gemuruh. Jika diberi peluang berlumba menentang mana-mana atlet legenda dunia, siapa yang Zaidatul pilih? Atlet pada USA iaitu Allyson Felix, sebab dia adalah salah seorang yang boleh berlari untuk acara 400, 200 dan juga 100 meter.
Seperti yang dijanjikan adik, inilah dia hidangan yang disediakan Chef Anis yang diinspirasikan daripada diet pemakanan kegemaran adik. Oi. Boleh tak adik bacakan Alah. nota daripada Chef Anis? Zaidatusnya, selamat menjamu selera Chef Anis. Terima kasih Cik Anis. Terima kasih. Okey. Cuba buka, kita tengok. Wah. Kat sini kita Ayam ada bakar. ayam bakar dan juga nasi kerabu quinoa. Sangat berkhasiat ni dan sangat menyelerakan. Jadi Betul. kepada anda di luar sana, bolehlah mencuba resipi Chef Anis yang berkhasiat dan lazat ini untuk berbuka puasa nanti. Terima kasih adik. Dan terima kasih juga Chef Anis kerana memasakkan untuk adik. Selamat Hari Jaya. Terima kasih. Sekian saja santapan juara minggu ini bersama Zaidatul Husnia Zulkifli, Ratu Pecut Negara. Semoga menjadi inspirasi kepada semua. Sehingga bertemu lagi, salam hormat dan selamat menjalani ibadah di bulan Ramadan.